Alhamdulillah dapat kita berjumpa sekali lagi dalam slot Short and Sweet Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ramadan ini ada banyak nama, antaranya Syahrul Jihad, yang bermaksud bulan untuk mendidik hawa nafsu sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, seperti yang mana yang kita ketahui, di bulan Ramadan ini musuh utama kita iaitu syaitan diikat, tetapi kita lupa kita ada satu lagi musuh utama diri kita, iaitu hawa nafsu diri kita sendiri. Hakikatnya untuk mengawal hawa nafsu sendiri sangat sukar, kecuali kita mempunyai jihad ataupun mujahadah yang sangat tinggi. Bagaimana Ramadan ini mendidik nafsu kita? Kalau kita fikir, renungkan semula kan, kalau di luar bulan Ramadan, kita makan sesuka hati, apa yang kita suka setiap hari, Masya Allah. Jadi bulan inilah Allah jadikan satu bulan untuk kita mengawal makan dan minum kita setiap hari. Majoriti dalam kalangan umat Islam akan bangun lebih awal, iaitu sebelum subuh. Jadi ambillah peluang untuk kita beribadah seperti melakukan qiyamul lail, berzikir, membaca Al-Quran dan juga bersahur. Bulan Ramadan juga mengawal tidur kita pada waktu siang. Dan ada setengah umat Islam, mereka ni bila berpuasa mereka tidur sepanjang hari. Kita boleh tidur waktu siang, namanya qailullah, iaitu tidur sekejap sebelum masuknya waktu zuhur. Sebenarnya itu adalah tidur sunnah, dan kita akan mendapat tenaga selepas kita bangun tidur tersebut. Okey, seterusnya bulan Ramadan juga mendidik diri kita daripada membazir. Cubalah kita kawal nafsu kita dengan membeli apa yang kita mahu sahaja. Ramadan juga mengawal emosi ataupun nafsu kita, contohnya menjaga pandangan, menjaga percakapan dan juga menjaga pendengaran. Dan yang terakhir, bulan Ramadan juga mendidik nafsu kita sesama suami isteri. Di siang Ramadan, Allah mengharamkan suami isteri untuk bersama. Jadi itulah cara Allah mengawal nafsu kita pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan semoga di akhir Ramadan kita diiktiraf sebagai orang yang bertakwa, Masya Allah.